Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran solah, tajuk kita ni pada petang ini mengenai dengan bahagian rukun sembahyang. Rumusan. Objektif pelajaran, cikgu mahu semua murid-murid dapat membezakan di antara rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi dengan betul. Okey, baik murid-murid. Cikgu teruskan kepada bahagian rukun sembahyang. Bahagian rukun sembahyang itu terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah rukun qauli. Rukun qauli ini perkataan-perkataan ataupun bacaan-bacaan yang kita ni baca di dalam sembahyang. Rukun sembahyang yang kedua ialah rukun fi'li. Rukun fi'li ialah perbuatan-perbuatan yang kita ni lakukan ketika dalam sembahyang. Dan yang ketiga, rukun sembahyangnya, yang ketiga ialah rukun qalbi, iaitu pekerjaan di dalam hati, perbuatan yang ataupun bacaan yang kita ni lakukan di dalam hati. Okey, cikgu terus kepada penerangan rukun qauli, perkataan-perkataan ataupun bacaan-bacaan yang kita ni baca ketika di dalam sembahyang. Jadinya rukun qauli di sana terbahagi kepada 5 perkara. Yang pertama ialah takbiratul ihram. Jadinya perkataan takbiratul ihram, Allahu Akbar itu kita ni sebutkan bacaannya. Yang kedua ialah membaca Fatihah, bacaan suratul Fatihah kita ni baca ketika di dalam sembahyang. Yang ketiga ialah membaca tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir itu perkataan ataupun bacaan yang kita ni baca ketika di dalam sembahyang. Yang keempat ialah membaca selawat Nabi ketika tahiyat akhir. Bacaan selawat yang kita ni baca pada bacaan tahiyat akhir. Dan yang kelima ialah memberi salam yang pertama. Ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu adalah perkataan yang kita ni ucapkan ketika di dalam sembahyang. Jadinya semua perkataan ataupun bacaan yang kita ni ucapkan, yang kita ni baca ketika di dalam sembahyang itu termasuk di dalam rukun qauli. Untuk rukun fi'li, perbuatan-perbuatan yang kita ni lakukan ketika di dalam sembahyang ada 6 perkara. Yang pertama, perbuatan yang kita ni lakukan di dalam sembahyang ialah berdiri betul. Kita ni berdiri betul untuk sembahyang. Yang kedua, perbuatan rukuk. Kita ni mengerjakan rukuk. Yang ketiga, i'tidal. Kita ni mengerjakan i'tidal. Yang keempat, sujud. Perbuatan sujud. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Perbuatan kita ni duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam ialah kita ni duduk membaca tahiyat akhir. Jadinya, semua perbuatan-perbuatan yang kita ni lakukan ketika dalam sembahyang itu dipanggil rukun fi'li. Manakala rukun qalbi, pekerjaan hati, perbuatan ataupun bacaan yang kita ni lakukan di dalam hati ada 2 perkara. Yang pertama ialah niat. Kita ni membaca niat sembahyang fardu. Dan yang kedua ialah tertib. Tertib di sana sudah cikgu terangkan pada minggu lepas. Pelajaran kita ni pada minggu lepas. Mana-mana perbuatan yang awal, kemudian perbuatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai perbuatan yang ke-13 rukun sembahyang yang kita ni lakukan itu secara tertib, tersusun. Perbuatan mana yang dulu, kemudian yang kedua dan yang terakhir. Itu dipanggil tertib. Jadinya niat dan juga tertib itu merupakan rukun qalbi, pekerjaan di dalam hati. Untuk aktiviti kamu hari ini, kamu buat latihan di dalam link live worksheet yang akan cikgu berikan selepas ini. Sila jawab dengan hati-hati.
Sebelum cikgu akhiri pelajaran kita, penerapan akhlak untuk harian ini, macam biasa, cikgu mahu semua murid-murid sentiasalah bertanggungjawab dan sentiasa berdisiplin, berhati-hati ketika mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.